Anda pernah terfikir tak kenapa ada perbualan tu rasa best je, lancar, tapi ada perbualan lain, aduh, rasa janggal betul. Jawapannya ada pada sesuatu yang kita selalu pandang remeh, kesantunan berbahasa. Dan ia bukan setakat cakap sopan atau guna bahasa lembut tau. Sebenarnya ia adalah satu sistem strategi yang kita semua guna untuk survive dalam dunia sosial ni. Jom kita bedah siasat strategi-strategi ni. Mesti pernah kan? Saat kita tersebut sesuatu yang tak patut dan tiba-tiba semua orang senyap. Awkward. Momen itulah bukti paling jelas betapa powernya strategi kesantunan ni. Kalau kita faham benda ni, ia bukan setakat ilmu. Ia boleh ubah terus cara kita berinteraksi dengan orang sekitar kita. Okey, jadi apa benda sebenarnya model kesantunan bahasa ni? Senang cerita, anggap ia macam manual atau GPS untuk perbualan. Manual ni ajar kita macam mana nak pilih perkataan yang betul, bukan sekadar nak nampak baik. Tapi untuk capai matlamat kita, nak memujuk ke, nak minta tolong ke, atau nak jaga hati orang, semuanya ada strategi bergantung pada siapa kita bercakap. Baik, inilah perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan rule paling asas dalam mana-mana perbualan. Lepas tu, kita tengok pula macam mana bahasa ni jadi macam gam sosial. Seterusnya, kita akan selami satu konsep yang sangat penting, iaitu air muka dan kaitannya dengan budaya Melayu kita. Akhir sekali, kita gabungkan semua ni jadi satu toolkit komunikasi untuk anda. Jom kita mulakan dengan yang paling basic. Sebelum kita fikir pasal nak jadi sopan, kita kena pastikan perbualan tu menjadi dulu. Maksudnya, kita kena bekerjasama. Inilah idea utama daripada model prinsip kerjasama oleh H.P. Grice. Fikirkan ia sebagai peraturan tak bertulis untuk mana-mana komunikasi yang berjaya. Sebenarnya kan, idea tentang kesantunan ni sentiasa berkembang. Ia bermula dengan Grice pada tahun 1975 dengan idea kerjasama. Kemudian, pengkaji lain macam Lakoff, Brown dan Levinson datang dan perhalusi lagi, terutamanya dengan konsep air muka. Akhirnya, pakar bahasa kita sendiri, Asma Haji Omar, suaikan teori ni dengan konteks budaya kita. Jom kita ikuti evolusi ni satu persatu. Inilah idea teras Grice. Dia kata perbualan ni bukan macam gelanggang tinju di mana kita lawan cakap. Tak, ia lebih kepada satu kerja berpasukan. Saya sebagai penutur dan anda sebagai pendengar, kita ada satu matlamat yang sama. Kita nak faham antara satu sama lain. Kalau tak ada kerjasama ni, memang ke lautlah perbualan tu. Jadi, macam mana nak bekerjasama? Grice bagi 4 rule mudah. Pertama, kuantiti. Cakap cukup-cukup je. Jangan meleret, jangan pula kedekut info. Kedua, kualiti. Cakap benda yang benar. Jangan tipu. Ketiga, relevant. Jangan tiba-tiba tukar topik. Pastikan on point. Dan akhir sekali, cara. Cakap biar jelas, jangan pusing-pusing. Bila salah satu rule ni kita langgar, di situlah salah faham boleh berlaku. Okey, dari sekadar bekerjasama, sekarang kita naik satu tingkat lagi. Kita akan lihat macam mana kita guna bahasa bukan je untuk sampaikan maklumat, tapi untuk jaga keharmonian, untuk jaga hubungan. Ini adalah fokus utama teori dari Lakoff, Leach dan Fraser. Robin Lakoff bagi kita 3 strategi simple untuk elak gaduh. Nombor 1, jangan paksa orang. Nombor 2, bagi pilihan. Contohnya, jangan cakap buat ni sekarang. Sebaliknya, cuba, boleh tak kalau kita buat macam ni? Nampak kan beza impak dia? Dan ketiga, pastikan suasana tu sentiasa rasa mesra dan tak tegang. Jeffrey Leach pula tambah lagi 6 alat dalam toolbox komunikasi kita. Dia kata kita kena ada tact, maksudnya bertimbang rasa, kena ada kedermawanan, jangan kedekut pujian, kita kena beri sokongan dan pada masa sama amalkan kerendahan hati. Lepas tu sentiasa cuba cari persetujuan, cari titik persamaan dan akhir sekali tunjukkan simpati. Semua ni tujuannya satu, nak seimbangkan hubungan sosial kita. Bruce Fraser pula, dia bagi satu pandangan yang sangat praktikal. Bagi dia, kesantunan ni macam satu kontrak sosial yang kita tak tulis atas kertas. Maksudnya, apa yang dikira sopan tu bergantung 100% pada keadaan. Siapa kita, dengan siapa kita cakap dan kat mana kita cakap. Semuanya main peranan. Ini contoh paling jelas. Cara anda sembang dengan kawan baik, gula aku kau, gelak-gelak, mesti tak sama kan dengan cara anda bercakap dengan pensyarah atau bos anda. Bahasa terus jadi formal. Ini bukti kukuh idea Fraser. Tak ada satu cara cakap yang sopan untuk semua keadaan. Semuanya ikut kontrak sosial pada waktu itu. Baik, sekarang kita dah sampai ke salah satu teori yang paling game-changing dalam bab kesantunan ni, model oleh Brown dan Levinson.
Fokus utama mereka adalah satu benda yang kita semua, tak kira bangsa, sangat faham, iaitu konsep menjaga air muka. Mereka pecahkan air muka ni kepada dua. Pertama, face positive. Ini adalah kemauan kita untuk rasa disukai, diterima dan dipuji oleh orang lain. Kita semua nak rasa dihargai, kan? Kedua, face negative. Yang ni pula adalah hak kita untuk bebas, untuk tak diganggu atau dipaksa. Komunikasi yang santun sentiasa cuba untuk jaga kedua-dua muka ni serentak. Anda pernah rasa segan nak minta tolong? Atau rasa serba salah nak tegur orang? Sebabnya ialah tindakan-tindakan tu dikira sebagai face threatening acts atau FTA. Ia berpotensi mencalarkan air muka orang lain. Malah, kalau kita tak setuju dengan pendapat seseorang pun, itu dikira FTA. Sebab itulah kita guna bahasa yang berlapik untuk kurangkan kesan ancaman ni. Okey, kita dah tengok banyak teori universal. Sekarang, jom kita balik ke Malaysia. Kita nak lihat macam mana semua idea ni diguna pakai dalam budaya kita sendiri. Di sinilah modal oleh pakar bahasa tersohor kita, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar, memainkan peranan yang sangat penting. Model Asmah ni sebenarnya mengesahkan apa yang kita dah sedia maklum. Dalam budaya Melayu, sopan santun tu bukan pilihan. Ia adalah sebahagian daripada diri kita. Cara kita bercakap dengan orang tua, hierarki, bahasa istana yang kita guna dalam majlis rasmi, panggilan Abang Long atau Kak Ngah dalam keluarga, semuanya adalah sistem kesantunan kita yang unik dan kompleks. Jadi, selepas kita tengok semua model ni, apa gunanya untuk kita dalam kehidupan seharian? Sebenarnya, kesemua teori ini bagi kita satu rangka kerja yang hebat, satu toolkit untuk kita faham dan baiki cara komunikasi kita sendiri. Jom kita imbas balik sekejap. Kita mula dengan Grice tentang kerjasama. Lepas tu, Lakoff dan Leach ajar kita cara nak elak konflik dan jaga hubungan. Fraser pula ingatkan kita yang kesantunan ni fleksibel, ikut keadaan. Brown dan Levinson dedahkan rahsia di sebalik air muka. Dan akhir sekali, Asmah tunjukkan macam mana semua ni berakar umbi dalam budaya kita. Setiap satu modal ni macam satu kanta berbeza untuk kita lihat interaksi sosial. Inilah mesej utamanya. Bila kita faham model-model ni, kita bukan je boleh jadi penganalisis perbualan orang lain. Tapi yang lagi penting, kita boleh elak banyak salah faham dan konflik dalam hidup kita. Ia bantu kita jadi orang yang lebih peka, lebih strategik bila bercakap dan paling penting, lebih beretika. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Cuba perhatikan cara anda bercakap hari ini dengan keluarga ke, kawan-kawan ke atau dekat media sosial. Agak-agaknya strategi atau model yang mana satu yang anda paling kerap guna, mungkin tanpa sedar. Adakah anda lebih fokus pada kerjasama atau lebih pentingkan menjaga air muka? Jawapannya mungkin akan beritahu banyak perkara tentang diri anda.